Betul doktor, buat loan ni memang sakit kalau tak kena gaya. Ini berikutan kepada post saya ajar bagaimana nak pendekkan loan rumah daripada 35 tahun menjadi 5 tahun. Dan kenapa? Kenapa? Apa tips-tips dia orang kaya bertambah kaya, orang miskin kekal di takuk yang sama. Beza okey. Kalian fikirkan, saya ada seorang junior doktor Junior doktor saya ni gaji awal tu 5,000, tapi hanya ada satu biji rumah saja yang berharga 500,000. Nak kata simpanan tak banyak pun, mungkin ada RM2,000 dan dia hanya ada 10 gram gulma saja. Itu pun keluar masuk Arahnu. Berbanding dengan saya punya staff nurse. Staff nurse saya ni gaji dalam 4,000 sahaja tapi memiliki 4 biji rumah. Rumah pertama saya tolong dia lelong. Lelong rumah pertama dalam 120,000, loan kepada bank RM600 dapat sewa 1,200. Rumah kedua sampai rumah keempat macam tu. Rumah keempat ni dia beli rumah yang besar sikit lah, rumah 300,000. Jadi loan kepada bank 1,500. Yang ni dia duduk sendiri. Sebab apa? Sebab rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga yang kecil-kecil ni dah tolong bayarkan untuk rumah dia yang keempat. Jadi bagi tahu saya, siapa yang kaya? Doktor ni ke ataupun staff nurse ni? Kalian nak jadi yang mana? Nak jadi junior doktor saya ataupun nak jadi menti saya? Nak jadi circle Dr. Wani ni, seorang staff nurse yang mempunyai 4 biji rumah walaupun gaji hanyalah RM4,000. Guys, ini semua ilmu guys. Kalau kalian kata doktor ajarlah macam mana nak pendekkan loan rumah. Guys, pengalaman saya daripada saya umur 18 tahun, saya dah berkecimpung dalam bab-bab rumah lelong, dalam bab-bab property. Kalian agak-agak bab-bab hutang, bab-bab loan ni saya boleh ajar dalam masa sehari ke? Tak boleh. Mesti kena join circle supaya setiap hari kalian didedahkan dengan ilmu-ilmu perancangan kewangan yang betul. Jom join circle Dr. Wani Gold sekarang. Overflow ilmu property, ilmu loan, ilmu investment dan semestinya ilmu cara macam mana nak jadi kaya. Join circle Dr. Wani Gold sekarang.